hujah yang paling menarik yang selalu orang sebut dalam sumber ni. Jom kita tengok yang pertama. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena faham sikit pasal sains. Teori Big Bang atau letupan besar ni, secara asasnya cakap yang alam semesta kita ni bermula dari satu titik yang teramat sangat panas dan padat. Itu berlaku kira-kira 13.8 bilion tahun dulu dan sejak dari saat tu, ia tak henti-henti mengembang. Kat sinilah sumber kita ni buat kaitan yang pertama. Ayat ni sebut yang langit dan bumi asalnya bercantum. Jadi satu benda, sebelum dipisahkan. Hujah yang dibawa ialah gambaran ni sesuatu yang tunggal, kemudian terpisah dan mengembang, bunyi dia macam ada iras-iras dengan konsep asas teori Big Bang. Dari kelahiran alam semesta, kita beralih pula ke kematian bintang. Apa jadi bila bintang gergasi mati? Dia jadi lohong hitam, satu tempat